Mega berara indah berbalam, dipuput bayu ke puput ara. Pemanis kalam selamat malam, awal bismillah pemuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izhaifah Husna binti Muhammad Yusri, pelajar tahun 5 Sekolah Kebangsaan Sungai Kecil Nibong Tebal. Di sini, saya amat teruja untuk kongsikan sebuah buku yang pernah saya baca, iaitu buku yang berjudul Dr. Amani Tolong Kami. Buku siri novel Amani karya Diana Ramli terbitan Anak Muslim Sdn Bhd dan mengandungi 80 muka surat. Buku Dr. Amani Tolong Kami ini mengisahkan tentang seorang gadis kecil bernama Amani yang bercita-cita menjadi doktor. Amani bukan sahaja bijak tapi penyayang dan suka membantu orang lain, terutama apabila mereka sakit. Dalam buku ini, Amani menggunakan kemahirannya untuk menyelesaikan masalah kesihatan rakan-rakannya, termasuklah kereta papanya yang rosak dan kecederaan pada kaki pesel Amani. Buku ini diwarnai dengan semangat untuk membantu antara satu sama lain, di mana Amani tidak hanya ingin menjadi doktor tetapi juga ingin memastikan semua orang di sekelilingnya gembira dan sihat. Para pembaca, terutamanya kanak-kanak, akan diajuk untuk turut bersama Amani dalam menyelesaikan masalah. Dengan gaya bahasa yang ceria dan cerita yang penuh pengajaran, buku ini menggalakkan pembaca muda untuk berusaha mencapai impian dan sentiasa membantu orang lain. Sekian, terima kasih.